So guys, ramai orang ingat kumpulan Akatsuki ni kuat disebabkan setiap anggota dia mempunyai kekuatan yang overpower. Benda tu memang tak dinafikan betul. Tapi yang sebenarnya kejayaan kumpulan Akatsuki ni disebabkan kebijakan strategi yang telah diatur oleh leader dorang yang bijak untuk counter segala musuh yang dorang nak lawan. So jom kita analisis sikit betapa bijaknya strategi yang telah digunakan dalam kumpulan Akatsuki. Pain tak pernah hantar ahli secara random tau, tapi dia faham segalanya. Siapa speciality jauh-jauh, siapa yang tactical genius dan siapa juga yang sesuai dalam infiltration. Maksudnya setiap misi kumpulan Akatsuki ni dah disusun dengan sangat baik. Misi yang pertama iaitu misi tangkap Shukaku ataupun Echo 1. Pain hantar Deidara dan juga Sasori iaitu Dual Arts. Kenapa Deidara dengan Sasori sesuai sangat untuk dalam misi kali ini? Hal ni disebabkan duo Sasori dan juga Deidara merupakan counter yang paling sesuai untuk Gaara. Korang kena ingat, Sasori dia ni spy dalam Sunagakure tau, ataupun dia ada spy yang tersendiri. Lepas tu dia merupakan ex-shinobi dari Sunagakure, sekaligus membuatkan Sasori tahu struktur dan pertahanan desa. Dan satu lagi, Sasori merupakan master puppet yang boleh kontrol situasi tanpa sebarang risiko. Manakala Deidara pula, dia sesuai dalam type menyerang dekat udara, menukarkan Gaara untuk berhadapan dengan beliau. Malah Deidara juga counter yang paling perfect untuk pertahanan pasir Gaara. Dan satu lagi, dengan kemampuan beliau boleh membuatkan Gaara sukar untuk fokus dalam pertarungan dan melindungi desa dalam satu masa yang sama. So kiranya Pain tak kisah pun anggota dia menang macam mana sekalipun, asalkan diorang berjaya dalam misi dan take advantage dalam segala kekurangan musuh mereka. Yang kedua pula, misi ekor 3, yang aku boleh katakan strategi mereka bertambah lebih licik, yang mana Pain telah menghantar Tobi dan juga Deidara. Secara ringkas, duo di antara Deidara dengan Tobi ni walaupun diorang seakan duo yang tak sesuai, duo paling haprak lah kan, tapi dengan kemampuan yang mereka ada dah cukup mudah untuk menangkap ekor 3. Manakala misi ekor 4, Pain telah pun menggunakan satu strategi yang mana diorang nak counter kuasa elemen. Dengan Pain telah menghantar duo Itachi dan juga Hoshigaki Kisame. Ramai orang ingat Pain hantar diorang berdua hanya disebabkan kekuatan semata je, tapi sebenarnya ini adalah strategi elemen counter yang sangat bijak. Ekor 4 adalah pengguna elemen lava, campuran api dan tanah, sangat disruptif. Tapi kenapa Pain hantar Kisame? Korang kena ingat, Kisame merupakan user air yang paling kuat dalam kumpulan Akatsuki dan merupakan counter semula jadi kepada lava. Jadi bila lava lawan air, ia akan menjadi keras. Pergerakan automatik menjadi perlahan dan terbatas. Dan di situlah masuknya Uchiha Itachi